Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Tim Channel. Okay, abaikan yang kat belakang ni katil aku ni. Ada je lapik bawah ni. Ada je cuma kepala nak tarik. Tahan. Nak putih. Tak boleh sarung dia bawah. Dia tak boleh lekat-lekat dah. Sebab sempit sebab ni ada lemari. Itu abaikan yang biskut dua yang sampah tu. Hari ni kakak aku punya simpanan. Pensel semua dah untuk ujian kan. Sebenarnya aku nak tidur. Abaikan baju PP yang sama. Macam konten ke-8 kot agaknya. Betul lah. Konten ke-8 aku tu konten ke-7. Aku tak boleh tidur. Aku buat vlog dulu. Okay, apa kata nanti kan hari Sabtu ke Jumaat ke macam tu kan. Apa kata kita ubah bukan ubah barang-barang, kita kemaskan bilik. So nanti aku akan letak korang dekat atas meja yang aku selalu buat makan mukbang tu, aku akan letak situ. Sebab apa, aku tengah ngantuk. Aku tak ngantuk sekarang ni tau. Tak ngantuk. Macam mana ni boy? Apa kat rambut aku ni? Macam mana dah? Aku tak boleh tidur masalahnya. Macam mana ni? Sekejap. Kalau aku boleh tidur, masalah aku tak boleh tidur. Ni aku dekat dalam bilik aku ni. Nak cuba tidur tapi tak boleh tidur kan. Ni sekarang dah pukul 10.35. Macam mana dia korang? Aku nak cuba tidur. Malam tidak jadi. Aku rasa semua orang dah tidur kot. Sebab saya kalau semua orang tidur, lampu kat dapur tu akan ada orang tutup. Sekejap. Korang tunggu kat sini je. Aku nak pergi tengok. Tunggu sini. Sebab aku tak end. Guys, semua orang dah tidur kan? Kenapa lampu orang dekat dapur air tu tak tutup? Lampu tutup. Tak, aku tengah fikir macam mana nak tidur. So, ni kat katil aku. Vlog aku tak adalah konten aku tak adalah panjang sangat. Aku punya biasa je konten aku. So lah guys, sampai sini dulu konten kita. Kalau dia terkasar bahasa atau tersilap buat konten atau tercakap benda-benda yang menggarut, aku minta maaf. Sampai jumpa nanti. Bye bye.